Teh ais paling sedap di Baling ni dia. Aku nak tunjuk kat korang kalau korang datang ke daerah Baling Kedah ni. Ini dia teh ais dari Kopi Pak Ayub yang terletak betul-betul dekat depan Masjid Baling tu. Daripada Masjid Baling tu dan sebelah ada nasi kandar ketapang. Okey, dekat hujung ni ada kedai makan tepi sungai tu. Dan pusing dekat belakang kedai tayar dan bateri ni, korang akan nampak kedai Kopi Pak Ayub. Korang takkan dapat dekat mana-mana dalam Malaysia ni. Teh ais paling sedap ini dia, kedai Kopi Pak Ayub. Kena datang awal sikit lah kita orang datang ni sebab dah tutup dah. Jadi korang kena datang sebelum maghrib lah kalau kata nak merasa teh ais yang sangat sedap. Sampaikan kami tak sempat nak balik rumah, dapat jumpa dengan owner kat sini. Terus buka dekat belakang kereta sebab betul-betul nak rasa. Kau tengok ni. Tak minum kat kedai sebab dia dah nak katuk. Sebelum ni dia buka sampai malam. Lah, dia tutup awal, dia kata sampai maghrib gitu lah. Warna dia kalau siang-siang kita akan nampak dia oren dia nak ke merah-merah dia ni memang pauliau. Sur. Mantap. Harga RM3 untuk satu botol. Yang mai ke Baling, wajib try. Teh ais paling sedap dekat Baling kat mana? Kat Kopi Pak Ayub, Pekan Baling. Allahu Akbar, sedapnya. Okey, orang Baling nak kami makan kat mana lagi? Cuba komen dekat bawah. Kita nak pergi mana?